Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali sekali lagi ke rancangan ruangan podcast Ilham, dan pada petang ini kita akan berbincang satu tajuk yang khusus, satu tajuk yang agak panas sekarang ini, dan sekarang ini sedang meletus di Negeri Sembilan Darul Khusus. Krisis yang kita boleh katakan melibatkan pihak istana dan juga institusi undang yang empat serta Tunku Besar Tampin, yang kemudian merebak pula membawa kepada isu-isu politik di Negeri Sembilan ini yang melibatkan pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan. Maka bagi tujuan dan maksud tersebut untuk kita mendapatkan penjelasan dan sekaligus pencerahan atas isu-isu yang disebutkan ini, bersama-sama dengan kita pada petang ini ialah Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz bin Bari, seorang pakar dalam undang-undang kelembagaan, bekas ahli akademik dan sekarang ini ahli Dewan Undangan Negeri tertinggi tinggi di Perak, Darul Rizwan. Selamat datang ke studio, Doktor. Terima kasih. Baik. Ya. Kita melihat isu ini. Isu ini semakin panas, dan ketika kita berbincang ini pun mungkin di luar sana ada pihak-pihak yang terus mengambil kesempatan, berpeluang untuk berbincang isu ini, dan kadang-kadang apa yang kita bincangkan ini mungkin overtaken by events. Baik, bagaimana Doktor melihat sebagai seorang tokoh pakar undang-undang kelembagaan, kita mentafsirkan apa yang berlaku di Negeri Sembilan ini dalam konteks adat dan juga pertembungan dengan pihak Islam. Doktor? Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari khalayak di luar sana. Ya, seperti yang kita maklum, perkembangan politik di Negeri Sembilan nampaknya masih belum reda. Kita katakan perkembangan politik, tapi sebenarnya dia bermula daripada tradisi ataupun institusi tradisi itu, khususnya Yang Tuan Istana dan Undang Luar yang empat. Ya. Termasuk Tunku Besar Tampin. Cuma oleh kerana dalam sistem demokrasi berparlimen yang kita amalkan itu, oleh kerana politik dan pentadbiran itu tidak terpisah daripada istana, ya, maka sukar untuk menidakkan ataupun memastikan bahawa hal ini hanya berlega di kalangan istana ataupun kelompok istana sahaja, ya. Oleh kerana meskipun istana itu dalam sistem raja perlembagaan ini tidak memainkan peranan yang utama dan lebih kepada hal-hal yang berbentuk upacara ataupun seremonial, tetapi oleh kerana seremonial itu juga kadang-kadang menentukan sama ada satu perkara itu sah atau tidak. Jadi apa yang berlaku di Negeri Sembilan itu satu perkara yang tak dapat dielakkan. Dan saya rasa walaupun mungkin baru 10 hari dia berlaku, tak salah saya dia bermula memuncak meletup pada 19 April, ya. Gitu. Jadi hari ini dah 30. Tetapi oleh kerana kadang-kadang dia berlaku begitu pantas, ya, kita tak dapat mengikuti. Dan barangkali satu caveat yang perlu kita sebut ialah bahawa kebanyakan peristiwa ataupun perkara yang berlaku itu kita tidak ada akses sebenarnya. Jadi oleh kerana itu kadang-kadang kita terpaksa ataupun tidak dapat mengelakkan membuat andaian, ya, daripada dengar hearsay, orang kata. Cuma kita pastikan bahawa apa yang kita sebut kali ini tidak yang kita harap tidak akan menimbulkan keresahan
tidak menimbulkan apa yang disebut sebagai menghasut dan sebagainya. Kita ingin sebagai warga negara mengikuti, dan sudah pastilah sebagai rakyat yang membayar cukai, ya. Oleh kerana apapun peranan, apapun kepentingan institusi ini, dia adalah sesuatu yang disebut sebagai institusi awam, public institution, borne by the taxpayers. Jadi tidak ada siapa yang boleh menafikan perkara itu. Jadi sudah tentulah rakyat di bawah sana, baik yang mengundi, baik mengundi, baik pembayar cukai, adalah sebenarnya pemegang taruh kepada insiden ini. Keseluruhan episod ini. Ya. Tapi kalau kita imbas mula lah Doktor, ya, dia bermula sebenarnya dengan langkah atau tindakan Dewan Keadilan untuk membuat perakuan untuk memberhentikan Undang Wak Sungai Ujung. Ya. Kemudian tindak balas selanjutnya ialah untuk menurunkan takhta ke bawah Lima Anja yang ke-9. Kemudian membawa kepada perkembangan yang paling mutakhir ialah krisis kepimpinan Kerajaan Negeri Sembilan yang diketuai oleh Menteri Besar. Jadi kita lihat satu rantaian. Isunya sekarang bagaimana kita nak memahami dari sudut keabsahan legitimasi dari sudut undang-undang. Kita ada undang-undang tubuh negeri, kita ada perlembagaan Malaysia. Bagaimana Doktor mentafsirkan dari segi akademik dan bagaimana yang kita rakyat biasa nak faham? Ya, sebenarnya ada juga di luar sana yang menyimpulkan ataupun memberikan suatu tema kepada ataupun naratif kepada insiden ini dan melihat dia sebagai suatu contoh di mana tradisi itu berlaga ataupun bertempur ataupun berkonflik dengan perlembagaan. Saya tidak setuju ataupun saya tidak nampak gitu, sebab dalam konteks Negeri Sembilan itu, undang-undang tubuh dia itu memang adat itu. Adat itu adalah undang-undang ataupun isi dan essence dan intipati kepada undang-undang tubuh Negeri Sembilan, Perlembagaan Negeri Sembilan itu ialah adat itu sendiri. Jadi tidak timbul soal pelanggaran, soal collision, konflik dan sebagainya. Jadi sekarang ini yang menjadi isu barangkali ialah bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita mencari titik temu, bagaimana kita nak mengelakkan perkara ini tidak merebak kepada suatu tragedi yang lebih besar lagi. Ya. Dan berpanjangan. Itu dia. Jadi kalau macam tu Doktor sekarang ni, isunya sekarang ini dikatakan pemecatan telah berlaku, tindakan telah berlaku dan nampaknya tak ada penyelesaian. Kita begitu stalemate di situ. Macam mana kita nak mencari jalan keluar, Doktor? Ya, itu masalahnya sebab itu mungkin kita harus mentafsir, menelah dan memikirkan bagaimana kita nak memahami, bagaimana kita nak melihat operasi sistem ini, sebab dia ada banyak komponen kan, daripada undangnya, daripada yang tuan, kemudian dia juga harus bergerak ataupun beroperasi dalam kehadiran Menteri Besar, Exco, dan dalam keadaan Malaysia ini sebuah negara persekutuan. Mau tidak mau dia harus juga mengambil kira apa dan bagaimana kerajaan persekutuan respon kepada krisis ini. Kita akan sampai di situ. Tapi dalam konteks ini, adakah seperti Doktor kata tadi, adakah ini bersifat perundangan perlembagaan atau sebenarnya lebih kepada konflik tafsiran terhadap adat? Ya, itu saya sama ada dia adat ataupun perlembagaan, dia sama seperti yang saya katakan pada awal tadi. Di Negeri Sembilan, intipati kepada undang-undang tubuh itu adat itu sendiri yang ada sejarahnya, kan? Jadi maknanya kita harus memahami dan juga mentafsirkan peruntukan itu
dengan latar sejarah dan bagaimana dia beroperasi dalam real life ya. Sebab walaupun contohnya Menteri Besar dan Exco dan Dewan Negeri itu tidak ada kaitan dalam soal ini kan, tetapi oleh kerana apa yang disebut sebagai institusi beraja Negeri Sembilan itu komponennya ialah yang tuan dan undang. Ya. Maka komponen ini harus dilihat di mana, apa kuasa dia, bagaimana dia wujud dan sebagainya. Ya. Nah itu. Tapi sekarang keadaan ini tergantung. Ya. Ada sudut-sudut pandangan yang kita ikuti di bawah sana yang mengatakan tindakan pemecatan undang buat sebenarnya ujung tidak sah. Ya. Kemudian ada yang kata tindakan untuk menurunkan yang tuan dari takhta itu sebagai sah. Jadi bagaimana doktor melihat itu untuk menafsirkan? Sebab itu kita mengatakan dan masyarakat melihat dia sebagai suatu apa yang dikatakan sebagai sudah melepasi atau sudah sampai ke tahap krisis. Sebab itu bila ada seorang peguam yang kira kanan juga mengatakan bahawa tidak ada krisis Negeri Sembilan, itu satu lawak sebenarnya. Krisis ini dia berlaku apabila umpamanya contoh macam ni lah, kereta tak boleh start, kita punya laptop tak boleh dibuka, ataupun file-file dia entah macam mana kita cuba nak buka tak boleh, kan? Jadi itu krisis, maknanya dia tak berjalan sebagaimana sepatutnya. Dan yang lebih memeningkan kepala lagi ialah apabila proses itu sebenarnya proses yang betul. Sebab dia krisis boleh berlaku apabila aktor-aktor yang terlibat itu sebenarnya menjalankan kuasa mereka, melakukan peranan mereka, tetapi dia berlaga dengan institusi yang lain. Jadi itu yang dipanggil krisis, yang perlu diselesaikan. Jadi maknanya sama ada mungkin satu pihak itu harus berlebut ataupun berhenti. Macam kita kata macam ni lah, kita sampai satu sempang, tiba-tiba lampu isyaratnya rosak. Kan? Jadi maknanya takkan nak berhenti kan? Kita harus berjalan bergerak, tetapi berhati-hati supaya jangan melanggar. Dia macam tu. Ini yang jadi masalah sekarang. Kalau di jalan raya itu mungkin agak mudah sedikit, tetapi di sini sekarang ni terutama dalam keadaan semuanya mengaku betul, semuanya berdegil, semuanya mengatakan bahawa kalau dalam undang-undang tersebut memang betul saya ada kuasa itu, memang betul saya ada peranan itu, dan saya boleh pecat orang ini dan itu. Ini yang jadi krisis ni. Jadi sekarang ni kita cuba untuk faham, dan saya rasa kita bukan ataupun kita tidak harus mengaku ataupun cuba nak menyelesaikan, sebab apa yang kita nak, yang cuba kita nak buat pada petang ini adalah untuk memahami apa yang berlaku, kan? Dan saya rasa bahawa tidak ada suatu institusi, satu badan yang boleh mengatakan semua diam dengar cakap saya. Tak ada. Sebab itu yang saya bangkitkan mungkin perlu kerajaan persekutuan untuk mengisi darurat Negeri Sembilan yang tiba-tiba diremehkan oleh Datuk Zahid dan juga oleh yang berhormat Datuk Dr. Fahad Al-Kashi. Apa hujah doktor di sini yang keperluan kita? Baik. Cuba doktor. Soalan yang baik. Sebenarnya apabila saya menyebut perkara itu, saya ditanya oleh media. Sebelum itu sebenarnya saya pun heran juga, tidak ada media yang berani bertanya. Cuba bila saya selidik, nampaknya memang pihak media merasa takut untuk menyentuh benda ini, dan kebetulan pakar-pakar ni pun semua dah lari lah bila isu macam ni. Cuba saya ingat pada minggu lepas tu ada 2 orang daripada Singapura yang berani tanya saya, dan saya beri komen lah. Dia balik kepada isu darurat ni, saya melihatnya begini. Sebenarnya yang saya tergerak untuk menyebut perkara itu ialah saya melihat tidak ada
mahkamah, tidak ada otoriti, tidak ada apa di Negeri Sembilan itu yang boleh mengherdik dan meninggikan suara, diam semua kan. Jadi maknanya saya lihat dalam keadaan itu pihak kerajaan persekutuan perlu berbuat sesuatu. Maknanya ini satu lompat, ada satu vacuum. Ya. Jadi apatah lagi dalam keadaan kita sekarang menghadapi krisis tenaga yang saya rasa tidak patut kita habiskan ataupun kita biarkan khalayak kita itu menghabiskan masa dengan perkara yang tidak perlu. Sebab bila dah berlaku begini, sudah itulah orang keluar, orang ke sana kemari dan membelanjakan sumber mereka untuk perkara yang sepatutnya tidak dilakukan ataupun boleh dielakkan. Sebab itu saya sebut soal darurat itu. Jadi mungkin bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zahid ini dia tak faham perkara tadi berkosong sebab dia panjang perkara itu pasal 1 sampai pasal lebih kurang 10 pasal panjang-panjang tu. Cuma saya menyangka sebagai Menteri Undang-Undang dan orang Kelantan pula tu, dan dia lebih senior daripada saya, takkan dia tak tahu apa yang berlaku di Kelantan tahun 77 apabila kerajaan persekutuan sebenarnya take over Kelantan Masa Mageran dulu. Yang kebetulan pegawai yang dihantar untuk jadi pengawal di situ ialah Datuk Hashim Aman yang kemudian jadi KSN, orang Negeri Sembilan. Tan Sri Hashim. Ya. Jadi sama juga di Sarawak kan. Jadi poinnya dia memerlukan suatu otoriti, suatu kuasa di luar Negeri Sembilan. Cuma masalah sekarang ni orang tak faham. Dan satu lagi, bila saya tengok PM Act Perdana Menteri kita macam dia kata, yang mula-mula dia kata ini hal ni kita tinggalkan daripada Negeri Sembilan, kita tahu di Negeri Sembilan ada cara dan dia melihat benda agaknya okey je kan. Jadi dia menjangka pada waktu itu benda boleh selesai dengan meninggalkan dia pada mekanisme yang ada di Negeri Sembilan. Cuma itu tidak berlaku dan saya perasan dia bergelabah bila undi tak percaya peristiharan penarikan sokongan oleh 14 geng 14 itu berlaku. Baru dia nanti saya kita akan jawab kemudian. Dia mula gerak kan. Yang selepas itu kita dimaklumkan dia jumpa dengan Yang Tuan dan sebagainya lah kan. Jadi berbalik pada darurat, sebenarnya darurat pun kalau kita tengok daripada peruntukan yang ada 150 itu, ada kekangannya pun. Sebab di situ disebutkan, di dalam pasal 6A itu disebutkan, dia tidak boleh menyentuh hal-hal berhubung dengan agama, kemudian natif Sabah dan Sarawak, adat Kesam, Melayu, bahasa, dan juga kewarganegaraan antara lain. Itu tak boleh disebut. Tak boleh disebut. Tapi saya rasa Peguam Negara, Jabatan Khabar Peguam Negara cerdik lah. Dia ada cara nak boleh sampai ke situ tu. Maksudnya kalau, dan yang penting sebenarnya apa yang saya rasa Datuk Zahid ni sebab sebenarnya gini, dia kata Aziz Bari cadang darurat untuk menyelamatkan PH. Saya rasa ini hujahlah yang buruk ni kan. Walaupun dia Menteri Undang-Undang. Apa yang penting daripada peristiwa darurat ialah apabila darurat isytiharkan, maknanya yang ditanam ada kuasa undang-undang tanpa ke Parlimen. Dan sebenarnya Perdana Menteri lah kan, bila dia dapat dah diisytiharkan darurat itu, dia boleh tulis dan tulisan ditetapkan jadi ordinance itu as good as Act of Parliament. Okey. Termasuk menggantung pelbagai negeri. Bahawa tidak boleh pindah pelbagai negeri kan? Boleh. Cuma saya kata tadi 6A tu dia kena jaga yang itu. Jadi itu terpulang pada Khabar Peguam Negara nak mengatur, nak memperincikan benda itu pula. Tetapi pada saya itu salah satu sebab saya sebut tadi soal kita sekarang tengah bergelut dengan krisis tenaga. Ya. Tapi Doktor, sebelum Doktor lanjutkan lagi tentang itu, cuba di Negeri Sembilan kita berpegang kepada adat pepati. Ya. Dan dalam tradisi adat pepati ini, dia terkenal dengan muafakat. Sehingga dikatakan bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Jadi ada pihak juga yang sebenarnya anjurkan selesaikan masalah ini. Semua
pihak yang terlibat ini kembali ke meja musyawarah, muafakat, runding. Itu sepatutnya lebih harmoni lagi dalam konteks kita berpegang kepada nilai-nilai Melayu, nilai-nilai tradisional. So, bagaimana doktor nak synchronize nyataan ini dengan orang putih kata easier said than done. Cakap senang lah. Nak buat je tu. Sebenarnya kalau benda ni boleh berlaku, dah lama berlaku dah. Kita dengar pencatatan tu tahun lepas lagi ya. Bukannya bukan malam. Kan? Dan saya rasa pencatatan itu suatu gejala yang menunjukkan sesuatu benda yang lain. Mungkin dia dah tak hormat kepada si anu dan si anu, tak hormat pada si itu dan ini. Itu yang berlaku. Jadi maknanya seperti kata, betul lah itu yang Tan Sri Dr. Rais Yatin sendiri sebut dalam pencerahan yang dia bagi, dan saya rasa beliau amat sesuai dan berkelayakan sebab dia tahu undang-undang, dia faham adat parti, dan dia pernah mantan Menteri Besar Negeri Sembilan. Semua daripada dia. Jadi maknanya apa yang dia cakap tu saya rasa masuk akal. Dia disebut pada hujungnya dia kata terpulanglah. Maknanya dia menyerahkan kepada kebijakan yang terlibat itu. Tapi itu tidak berlaku. Itulah yang Dr. anjurkan sesuai. Itu sebabnya. Tapi saya tidak mengatakan mesti buat. Saya nak mencadarkan pertimbangkanlah. Sebab mungkin kalau benda tak dilakukan, dia akan macam apa, dia akan mengebak macam api tak dipadamkan. Dia makin mengebak. Dalam keadaan sekarang ini, yang di-Pertuan Besar masih wujud, masih menjalankan fungsi. Undang pun nampaknya walaupun kata ada yang satu daripadanya mungkin telah diberhentikan dan sebagainya, masih juga berfungsi, masih juga bermesyuarat dan sebagainya. Bagaimana dari segi keabsahan dari sudut undang-undang, dari segi fungsi, menjalankan fungsi, walaupun sifat mereka itu seremonial, tapi ada perkara yang contoh dalam undangan negeri baru-baru, yang tuan sahaja yang hadir untuk bertitah dan merasmikan, sementara 4 undang lagi dan Tuku Besar tidak hadir. Jadi nampak cacat di situ. Bagaimana dari segi keabsahan? Itu yang saya katakan pada permulaan tadi. Jadi kalau kita kata pentadbiran negeri harus berjalan seperti biasa. Memang cantik lah, tapi boleh ke? The elephant in the room tu, kita tak selesai kan? Macam mana nak buat? Terutama dalam keadaan kedudukan, keabsahan seseorang ataupun sesuatu itu dipertikai kan? Undang dah kena pecat dan itu sah, seperti kata Tan Sri lah. Kemudian yang tuan pun dah kena pecat. Dia kata dia tak menafikan, maknanya sah lah. Jadi kalau semuanya sah, ni macam kata perang dunia tu lah. Jadi masing-masing ada punat. Kalau kan ni sebelah dunia habis, sebelah ni tidak lama dunia habis lah kan. Masing-masing ada button yang diberikan tu. Jadi berbalik pada soal itu. Dalam keadaan itu saya memang suka nak menentukan siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang masih sah, siapa yang sudah tak sah. So pada hakikatnya ialah pada semua yang di atas tu terlibat. Yang tuan terlibat, Menteri Besar terlibat, undang terlibat. Semua tu terbalik, terkena. Ini memang bingung ni. Macam tadi lampu merah tu tiba-tiba jam. Tapi kadang sedang dia tu boleh, tapi ni sekarang ni macam ni. Jadi maknanya itu yang saya katakan, ada sesuatu ataupun seseorang daripada luar yang kuasanya besar, yang disegani untuk datang ke situ untuk menyelesaikan. Siapa tak tahu. Saya nampak mungkin ialah perang ini melibatkan institusi yang sangat sensitif. Terutama melibatkan si Raja-Raja Melayu. Dia sama juga Islam, Raja-Raja Melayu, bahasa menimbulkan ribut besar lah, mungkin tsunami dan sebagainya. Mungkin pada hemat saya, betul macam saya kata lagi, saya masih percaya jalan muafakat itu memang mungkin ada sekumpulan tokoh-tokoh pakar yang dihormati dan disegani yang boleh menjadi kelompok yang bersifat mediator untuk menyelesaikan
krisis yang besar. Itu tidak, saya tidak menafikan kemungkinan itulah, memang tidak mustahil lah. Dan mungkin selepas beberapa lama dah letih ataupun dah malu ataupun dah timbul rasa takut, barangkali masing-masing akan sedar kedudukan dan cuba cari jalan untuk berlembut ataupun untuk berunding balik, kan? Macam itulah geng 14 tu kan, dengan tiba-tiba jadi takut macam apa ni, tak mengaku pula dia nak jadi besar. Dia kata dia bukan saya. Jadi mungkin dia akan jadi macam tu, tapi tak tahu bila. Jadi dalam keadaan kita mengalami krisis ekonomi, adakah itu yang kita nak? Ketidaktentuan itu, uncertainty itu satu benda yang cukup berbahaya dan harus dielakkan dalam keadaan ekonomi tidak menentu. Ya, itu ada hujah yang kuat. Bagaimana pula sebagai seorang tokoh undang-undang yang faham tentang perlembagaan yang boleh mentafsirkannya, bagaimana kalau sekiranya keseluruhan episod ini berakhir di mahkamah? Itu saya tidak nafikan, walaupun adakah baik benda tak disebut dalam undang-undang tubuh itu, tapi sudah terjadi pun tahun 81 apabila satu kes yang asalnya ditangani oleh Dewan Keadilan dan Undang itu berakhir di Mahkamah Persekutuan, ya. Dan majoriti bagaimanapun berpendapat bahawa perkara itu adalah perkara yang harus ditangani oleh Dewan berkenaan dan bukan mahkamah. Tetapi minoriti, ya, berpendapat bahawa perkara itu boleh ditangani oleh mahkamah, dan saya melihat keadaan yang ada di Negeri Sembilan sekarang ini, saya rasa saya condong kepada pendapat minoriti itu, sebab kalau tak diambil pendekatan itu, saya rasa benda ini akan berlarutan dan ini tidak bagus pada Negeri Sembilan dan juga Malaysia umumnya. Tapi adalah tindakan sampai ke peringkat cabar-mencabar di mahkamah itu baik, memberi impresi yang baik kepada institusi beraja? Mungkin tidak, mungkin bukan pihak yang berkenaan. Mungkin kalau ada pihak yang barangkali ada locus standi pun boleh juga. Itu bergantung pada bagaimana mahkamah menetapkan standard locus standi itu. Ya. Tapi dalam keadaan sekarang saya kira dia harus lebih longgar. Sebab rakyat pun ada kepentingan, dia terkesan hidup dia. Peniaga umpamanya, seorang peniaga yang kebetulan ada projek di Negeri Sembilan, dia terkesan. Dan saya fikir orang seperti itu boleh menghujah bahawa dia adalah kestandan untuk membawa perkara ini ke mahkamah. Satu, yang keduanya, kita tidak harus lupa bahawa walaupun kita kata adat, ya, tetapi seperti yang saya katakan, adat itu sudah menjadi peruntukan perlembagaan. Dan peruntukan perlembagaan itu harus dibaca dan ditangani oleh mahkamah bila berlaku krisis, bila berlaku konflik, bila berlaku kesamaran dan sebagainya. Itu mahkamah yang akan Ya, memutuskan. dan mahkamah itu maksudnya dia akan bertindak memainkan peranan sebagai mahkamah perlembagaan, constitutional court. Kita memang tidak ada secara rasminya mahkamah perlembagaan, tetapi sebenarnya apabila rujukan ataupun ruling diminta daripada mahkamah berhubung dengan sesuatu isu yang berkaitan dengan perlembagaan, maka mahkamah sebenarnya memainkan peranan mahkamah perlembagaan seperti yang saya sebutkan kes tadi itu, Untuk mentafsirkan dan memutuskan. Ya. Baik, saya patah balik ke belakang. Rasanya dalam sejarah hidup kita dan kebanyakan daripada kita di Malaysia pun, dalam sejarah Malaysia moden, malah sebelum ini pun tak pernah berlaku seperti ini. Ya, tak. Okay. Bagaimana doktor berasa apabila ini meletus? Bagaimana doktor melihat? Saya sebenarnya sudah bergelumang dengan perlembagaan Negeri Sembilan ini agak lama, sebab saya buat kajian tentang raja-raja itu tahun pertengahan 90-an lah, dan selesai tahun 95 gitu. Dan antara perlembagaan negeri yang saya terpaksa baca ialah, dan baca sejarah dan sebagainya, lah Negeri Sembilan. Saya rasa something unreal lah bagi saya. Dan saya tidak menyangka bahawa dalam hidup saya lah akan saya menyaksikan
insiden seperti ini. Seorang undang dipecat oleh seorang yang tuan dipecat oleh dia tak pernah berlaku di Negeri Sembilan sebelum ini. Daripada awal tahun 1773. Sebenarnya ada Krisis sajalah. yang telah dipecat diturunkan, tetapi dia berlaku dengan harmoni. Saya contohnya pernah dahulu di Sabtu Luar di Negeri Sembilan ini pernah diturunkan dan diganti undang tersebut. Tapi dia berlaku dengan apa dikatakan smooth, tidak ada berlaku krisis. Tapi sekali ni Zaman itu tak ada media. tidak ada juga, ini baru juga, tapi sekali ni itu yang saya nak tanya, bagaimana doktor menanggapi benda ini, perkara ini luar biasa ataupun rasa keganjilan, rasa kepelikan? Oleh kerana benda itu diizinkan ataupun memang dah diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan. Jadi iyalah yang sebab pelakunya pun merujuk pada pelbagai itu juga, Undang-Undang Tubuh itu juga. Jadi kita tak boleh menyalahkan dia. Kan? Lepas itu ada hujahnya. Tinggal lagi itulah yang jadi persoalan sekarang, bagaimana nak menangani isu itu. Dan bila konflik seperti ini memang tidak ada jalan lain seperti hanya mahkamah yang menjadi orang tengah dia atau memberikan ruling itu untuk mencerahkan keadaan. Betul tak betul kita tidak pasti, bukan semestinya mahkamah akan memberikan jawapan yang betul, tapi ada jawapan. Itu yang penting. Walaupun mengambil masa yang lama. Saya rasa tak tahu lah. Tak, biasanya kadang-kadang tidak undang ini. Tak habis setahun. Mungkin seminggu saja ke. Tak. Tapi dalam tempoh ini juga ketika sama ada yang berbesar atau undang menjalankan tugas-tugas secara rasmi lagi, bagaimana kesannya kepada perundangan dan dari segi simbolik itu? Bagi orang luar Negeri Sembilan, sebab kadang-kadang bila saya bercakap dengan orang di Negeri Sembilan, dia tak kisah pun. Tak ada kena-mengena dengan dia. Ini yang di luar lah. Tapi yang di luar ni dia menarik sebab terutama kan pengkaji-pengkaji di London ada. Bagaimana interaksi ataupun simbiosis segala macam antara culture, custom, ancient custom itu di berinteraksi dengan modern laws, modern system. Saya nak sebut saja, Negeri Sembilan ini, ialah dia sejak merdeka dah disebut dalam perlembagaan persekutuan. Kalau kita tengok perlembagaan yang ada 181, perkara 181, di situ disebutkan kedudukan undang luar ni. Kedudukan dan kuasa dan prerogatif disebut. Stipulated in the Constitution. Dalam perlembagaan persekutuan. Baik bila ada yang sebutkan bahawa mereka juga ada saham dalam bentuk negara Malaysia, memang betul. Satu. Yang keduanya, dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan disebut bahawa ancient custom, saya ada bersih yang tak tahu sebab itu kan. Ancient custom, ancient constitution preserve. Jadi maknanya bagi mereka yang cuba nak bawa common law dalam soal ini, saya rasa mereka jahil, mereka tak faham Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan. Dan bagi saya sebagai rakyat Malaysia, saya bangga dengan ciri ini. Yang ada yang satu lagi peguam, konon senior lawyer kan. Dia kata the issue ataupun the case of Yang Tuan being sacked by undang, we should read into it the notion of natural justice. Jadi dalam menyelesaikan, dalam menangani pemecatan undang, macam Yang Tuan oleh undang itu, kita harus include, kita harus masukkan, kita harus bawa masuk natural justice. Ya, natural justice, tapi maknanya benda itu datang daripada English common law. Sedangkan kita tahu bahawa sistem Beraja Negeri Sembilan itu ada sejarahnya sendiri. Saya tidak fikir common law di sini lah. Maknanya sama ada adil atau tidak, zalim atau tidak, kita harus menangani, harus menimbang, menghalusi sesuatu sistem itu
mengikut latar belakang dia. Apatah lagi dalam konteks perlembagaan. Itu yang disebut dalam penghakiman majoriti pun yang saya katakan tadi itu. Jadi maknanya kita tak boleh bawa elemen unsur luar masuk dalam pembacaan dan penyelesaian kes Negeri Sembilan ini. Saya tak fikir right to be heard patut di situ tak. Dan memang itu daripada awal. Jadi sebenarnya doktor pun sebenarnya mengiktiraflah bahawa institusi beraja di Negeri Sembilan ni dia unik. Ya, Malah doktor sebenarnya kalau kita ingat yang di-Pertuan Agong yang pertama adalah dari Negeri Sembilan. Satu, yang keduanya, Profesor Ahmad Ibrahim pernah menyebutkan bahawa dia kata model ataupun prototype yang menjadi ilham, menjadi inspirasi kepada Federation of Malaya itu ialah Negeri Sembilan. Sebab dia bottom top, bukan top bottom. Kuasa tu, authority mari pada bawah, Diangkat. dan sistem federal itu pun diambil dari situ. Cuma bezanya yang Tan Agong ni dia ada kuasa yang signifikan dah. Tanpa dia, ini satu yang saya nak sebutkan. Apa yang tak tahu bahawa sebagai contoh yang nak menunjukkan betapa uniknya sistem Negeri Sembilan itu. Contohnya dalam soal agama disebut bahawa yang tuan itu ketua agama macam raja-raja lain lah. Ya. Sultan ke raja kan. Tetapi disebut di situ dalam menjalankan fungsi dia sebagai ketua agama itu, the concurrence of the undang must be had. Dia kena tanya, dia kena beritahu ke undang itu. Kena memaklumkan. Tidak ada dalam Negeri lain tak ada. Satu, yang kedua dia dalam soal ini dia tidak tertakluk pada nasihat Menteri Besar. Satu perkara ya. Kuasa agama raja-raja ni dia bebas. Dia tak tertakluk pada nasihat kerajaan. Dia berdiri sendiri. Okay. Jadi walaupun yang Tuan Agong itu begitu juga, tapi ada yang mengatakan dia tertakluk pada nasihat Perdana Menteri. Tapi bagi saya dia harus mengikuti format di negeri, maknanya dia sebagai ketua agama di Pulau Pinang, di Sabah, di Sarawak, di Melaka, macam di negeri dia kan. Maknanya dia tidak tertakluk pada nasihat. Majlis agama ni hanya membantu dia saja, dia tidak tertakluk juga kepada nasihat. Bermakna kuasa agama, kuasa adat itu. Jadi berbalik Negeri Sembilan tadi, maknanya begitulah signifikannya undang luar ni, yang empat tu kan. Ya. Jadi saya sedikit terkejut baca benda tu. Kalau sampai ini pun begini, memanglah kuatlah undang ni. Jadi mengambil kira itu, apa nak pelik sangat daripada pembicaraan tu. Dan satu lagi, ada general provision di Undang-Undang Tubuh Negara itu, dia disebut di situ. Maknanya setiap kali disebut undang yang tuan tu harus ada dibaca bersama undang. Katalah tak ada disebut undang kan, tapi harus dibaca bahawa undang ada. Itu kosongnya kursi waktu perasmian sidang Dewan Negeri itu menimbulkan soalan. Ada implikasi itu. Setelah kita melihat implikasi itu, kata kunci kita petang ini ialah krisis. Dan sekarang dia merebak kepada krisis pentadbiran politik. Ya. Bagaimana doktor menanggapi ini, khususnya dalam konteks sehingga 14 adun daripada UMNO Barisan Nasional isytiharkan tiada sokongan kepada Menteri Besar atas dakwaan kononnya beliau tidak gagal untuk mencari jalan penyelesaian. Tafsiran doktor, pandangan doktor? Satu lagi caveat lah, kita tidak boleh nak buat andai macam-macam lah kan. Dan saya pun berasa agak misteri juga bagaimana benda ni boleh melempah dan melarat jadi isu politik pula. Sebab undang dengan yang urusan mereka. Jadi bagaimana yang boleh terbabit yang politik ni macam mana? Saya pun agak heran juga. Mungkin kita perlu pencerahan bagi itu lah. Dan saya rasa kita tak boleh terlalu banyak sangat membuat andaian. Kan? Sebab sebenarnya kita nak memahami apa sistem itu. Dan saya rasa mungkin boleh jadi dokumentari yang antarabangsa di insiden ini. Tapi doktor ya,
mau tak mau kita kena mengaku sekarang ini kita di Negeri Sembilan ni pentadbiran kita dah boleh tidak stabil. Satu yang mana kita mengharapkan, kita menjangkakan ataupun kita nak mengharapkan supaya di autopilot kan. Mana boleh berlaku? Saya ingat lagi masa peringkat awal tu, Ketua Polis Negeri dia membuat kenyataan jangan ambil side kan. Macam mana kan? Dalam keadaan seperti ini kan, orang mesti menilai kan dan mengambil sikap nak ini ke ini kan. Jadi dia sendiri pun maknanya itu saja yang dia boleh cakap. Maknanya bukan mudah lah nak ni keadaannya tu. Jadi keseluruhan episod ini kita kait semula dengan undang-undang tubuh negeri. Adakah doktor melihat setelah berpuluh-puluh tahun ini, beratus tahun, ada sebenarnya wujud kelompangan, ada kekurangan dan kelemahan dalam undang-undang tubuh negeri untuk kita sesuaikan dengan peredaran dan perubahan zaman? Itu bergantung pada bagaimana kita melihat dan mengklasifikasikan insiden ini. Pada saya nak katakan kekurangan tidak, sebab zaman dahulu mereka tidak melihat satu keperluan. Waktu pelbagai itu ditulis kan, dia tidak nampak bahawa ada keperluan untuk, contohnya ada satu tribunal untuk menangani benda ini kan, pandangan ke depan zaman itu kan. Dan sekarang pun kalau orang tanya sekarang, siapa yang kita lantik? Terutama kalau kita nak melantik sesuatu dalam keadaan krisis, apa legitimasinya? Saya katakan menjadi masalah juga. Kenapa dia lantik? Siapa dia ni? Akan timbul soalan itu. Sama juga mana back to square one kata orang. Jadi itu yang saya katakan tadi. Mungkin pihak persekutuan lah, persekutuan, kerajaan persekutuan kena fikir. Termasuk cenderung ke arah keujahit. Ya. Dan seperti yang kita lihat dalam COVID itu, dia boleh didefinisikan, dia boleh disempitkan kan. Waktu itu kan kali pertama Perdana Menteri memohon supaya darurat disediakan, ditolak oleh Tuan Agong. Dia kata kita hanya lah bahawa ada undang-undang cukup dah, tak payah. Tapi kemudian dibenarkan, tetapi dengan tempoh masa tertentu. Dengan mana kuasa itu bukan kuasa yang, sebab kita pengalaman kita, sejarah kita ialah sebabnya tahun 64 darurat konfrontasi, tahun 69 darurat 13 Mei. Itu terlalu luas dan disalahgunakan. Tetapi masalahnya adalah kerana memang yang darurat itu ataupun ordinans yang diluluskan, dibuat di bawah darurat itu tak dinyatakan. Tapi kalau sekarang ini, kalau kita nak bagi, kita nak apa ni, kita nak selesai, kita boleh definisikan, boleh sebutkan kuasa dia. Siapa nak letak, mungkin dah tidak inisiatif ke. Contohnya. Tapi ada satu isu yang saya ingin bangkit dengan Dr. Ataupun dia suruh dia suhakan keturunan undang juga. Apa Datuk Seri Syahuddin Yahya. Betul. Itu boleh difikirkan lah oleh mereka kan. Dia ada cloud lah. Tapi saya lihat ada satu masalah setiap nama ni sebenarnya. Pada hemat saya juga lah, sebenarnya sebahagian besar generasi, khususnya generasi muda ni, mereka tak begitu kisah pun tentang adat, tentang institusi, malah sistem undang-undang adat yang ada dan sebagainya. Persoalan saya ialah sebenarnya kita tidak ada satu pendidikan tentang sistem adat, sistem raja di Negeri Sembilan. Sebab tak diajar di sekolah. Tidak ada dalam bentuk pendidikan yang informal, apalagi yang formal. Kita setuju ke kalau mungkin sampai tapi saya rasa mendidik itu lebih baik dengan amal buat. Maksud tu? Bercakap kadang-kadang masuk kiri ke kanan. Dan kalau kita mengajar di sekolah kadang dia nak tidur lah, ataupun dia bising, dia tak minat. Memang subjek sejarah ni subjek yang dry. Cucu saya pun macam mana nak minat dia? Dia memang tak minat. Dan dia terlalu muda untuk memahami kepentingan subjek ini. Jadi maknanya bagi saya,
ialah mereka yang duduk di kerusi itu harus menunjukkan bahawa dia relevan, dia penting. Ini yang jadi masalah sekarang. Saya rasa persoalannya sekarang ni, di mana pun, siapa pun, jawatan apa pun, ialah maknanya kita gagal memberikan justifikasi kenapa kita wujud di situ, kenapa kita pegang jawatan itu. Amanah itu. Ya. Jadi maknanya kalau, contohnya lah kalau wakil rakyat lah, dia tak buat kerja ataupun Dewan pun tak pergi. Kan? Jadi dia buat tak apa ni? Walhal, itu satu kedudukan yang penting. Kan? Dari segi proses pentadbiran negara. Tapi oleh kerana apa yang dia lihat itu, satu benda yang berlawanan daripada apa yang sepatutnya berlaku. Jadi orang muda nyampah lah. Ya. Macam ini contoh. Saya rasa di 9 ada budak-budak kata, ini bising, ini habiskan boreh kan. Padahal dia apa adat-adat ni. Penat dia sibuk nak cari kerja. Dia sibuk nak berniaga kan. Isu bread and butter. Bread and butter. Ya. Jadi ini yang kita harus sedar supaya rakyat ni tidak marah. Dia benda tu biasa apa di seremonial. Tapi kan bila sampai ke tahap dia menyusahkan, itu parah. Itu parah. Doktor ya, sebesar mana pun krisis yang dihadapi dalam mana-mana zaman kita lihat kan, akhirnya dia akan ada jalan keluar yang penyelesaian. So bagaimana doktor melihat krisis yang begitu besar sekarang boleh selesai dan boleh mendapat satu Saya tak ada kasyaf lah. Ya. Seorang ramah kan. Cuma yang saya boleh, apa yang saya tahu dan mungkin pengalaman comparative study dengan tempat-tempat lain. Ya. Jadi maknanya setakat hari ini sudah agak lama lah. Tempoh masa yang Weeks is a long time in politics kan. Ya. Maknanya lebih daripada seminggu lah. Ya. Dan saya tak nampak ada semacam jalan keluar, kecuali statement-statement seperti kita menerima, kita menghormati, itu tidak ada. Kita menghormati kehendak 14 orang, kita berkekal dalam perpaduan. Apa maknanya? Bagi rakyat biasa, apa ni? Ya. Tak selesai juga masalah. Persoalan pokok inti itu tak selesai. Dan mungkin dia pun tak ada upaya apa, dia pun tak ada authority ataupun dia tak ada orang kata cara nak menyelesaikan. Pada saya yang ada ataupun yang ada skill Perdana Menteri yang mungkin dia dah buat lah, dia dah bertemu dengan apa yang tuan dan dia dah sentuh dah bersembang dengan besar. Tapi dengan yang 14 ni, dengan undang WAF itu dia kena jumpa. Cuma ialah dia ada kerja lain. Sebab itu saya katakan tadi perlu darurat tu, dan dia ada seorang dia assign duduk di situ dan full time dan report pada dia. Jadi cakap-cakap yang meremehkan seperti Puan Zarkashi dan Zaid Ibrahim itu ditolak tepi lah. Sebab dia pun tak tahu, pokok dia pun tak tahu apa makna dan signifikan darurat itu. Dia bukan untuk ini. Masalahnya kebetulan 2 minggu lepas atau 3 minggu lepas isu darurat dan di pilihan raya. Jadi darurat dilihat sebagai untuk menangguhkan, untuk lari pilihan raya. Bukan itu. Apa ni maksud asal Suruhanjaya RIT itu memasukkan peruntukan darurat dalam perlembagaan kita, bukan. Itu salah guna. Tapi malangnya orang melihat salah guna itu sebagai justifikasi pasal darurat. Itu yang menjadi problem. Termasuk Guam sendiri. Jadi ramai banyak lawyer buruk tu timbul. Ya, baik. Walaupun kepada doktor ya, begitu anjuran doktor ya, dalam konteks Negeri Sembilan, dalam konteks negeri yang mendukung adat berparti, Ya. doktor rasa institusi yang tuan dan undang yang 4 ini masih kekal relevan? Ya, sangat-sangat, sebab saya tidak nampak bahawa sistem harus dimusnahkan, dihancurkan. Sebab macam mana kita nak buat gitu? Ya. Sebab benda itu dah beratus tahun di situ. Rute. Ya. Cuma harus dimurnikan. Saya pernah dengar tu, contohnya ada
tak silap saya, yang Tuan Almarhum Tunku Jaafar pernah meminta supaya contohnya orang nak jadi undang sebagainya itu di dokumen kan. Jangan jadi bergaduh, jangan jadi krisis, jangan jadi kekeliruan sebagainya. Jadi saya tak tahu setakat mana benda itu dilaksanakan. Manual yang betul-betul. Ya. Itu yang jadi masalah. Ada SOP-nya. Ya. Dan ini satu benda yang unik sebab saya rasa ini satu-satunya dalam dunia sistem tradisi yang membawa ataupun ada manifestasi demokrasi itu dari bawah itu. Ya. Maknanya dalam dunia sekarang ini salah satu perkara yang selalu disebut tentang monarki ialah soal irremovable itu. Jadi saya rasa akan menjadi suatu kejutan bagi mereka, contoh di Australia yang nak menghapuskan monarki, seperti di England yang nak menghapuskan monarki. Dia mungkin terkejut, di Malaysia ada pak monarki yang boleh dicat. Dan akhirnya Doktor, apa sebenarnya pengajaran yang khususnya generasi muda yang boleh belajar daripada krisis yang melibatkan institusi raja dan undang? Pada saya ialah satu kesimpulan yang agak tidak bagus kita dengar. Maknanya kita tidak kenal diri kita sendiri. Kita tidak tahu tradisi kita sendiri. Dan ada pula orang yang dia jadi emosi pula. Dia kata, jangan cakap banyak kau berkawan dengan sembilan. Ini bukan soal orang dengan sembilan atau tidak. Ini satu perkara yang juga yang harus dititik beratkan. Ini satu warisan. Maknanya semua orang di Malaysia, sama ada Melayu, bukan Melayu, harus ataupun berhak mengetahui, memahami. Dan mereka yang ada pengetahuan, ahli sejarah, tokoh budaya, undang-undang dan sebagainya perlu ke depan. Dan ialah setahu saya dah banyak seminar tentang adat kuatir ini dibuat, tapi tak ada perubahan juga. Habis seminar habis itu je. Mungkin Doktor tidak disinggung secara yang tuntas tentang kedudukan institusi beraja dan mungkin sebab tidak ada berlaku tragedi ataupun krisis seperti ini. Jadi kita tak nafikan juga. Maknanya kalau keadaan biasa, seminar dan cerita benda-benda yang lama ataupun yang sejarah yang gambar pun tak ada. memang tidak menarik lah. Tapi yang sekarang ni saya fikir dengan ini dan selepas ini akan meriah lah dunia wacana kita terutama, dan saya fikir isu ini boleh banyak thesis, masters, PhD dan sebagainya, pendidikan yang lebih dan penulisan ataupun dengan tiba-tiba minat kepada buku-buku tentang sejarah dan macam-macam tentang Negeri Sembilan tu tiba-tiba akan muncul. Mungkin museum akan diziarah. Ya, museum. Dan pastilah Ilham Book ni ada ni lah, ada share. Terima kasih Doktor. Saya rasa selama perbincangan kita ini, kita sebenarnya seperti kita kata tadi, tujuan kita ialah untuk pencerahan, untuk kita mendapatkan satu kata sepakat lah, ya. Tapi kata sepakat yang saya dapati tadi ialah kita masih bersetuju institusi undang dan yang di tahun 1999 ini harus kekal relevan, tetapi harus berlaku di sana penambahbaikan. Dan dalam masa yang sama juga kita mengharapkan supaya orang awam faham tentang isu yang berlaku ini. Dan kemudian kita kata tadi, dalam keadaan kita sedang berdepan dengan krisis geopolitik, krisis tenaga yang lebih mencabar lagi, janganlah krisis ini terlalu panjang dan sehingga tidak ada jalan keluar dalam penyelesaian. Kalau boleh, selesaikan dengan tuntas dengan jalan yang baik, dan ini adalah untuk kebaikan negara kita, bangsa kita, agama kita, dan kita akan melihat perkembangan kemakmuran ekonomi, kestabilan masyarakat dan negara kita. Terima kasih Doktor, bersama-sama dengan kita Ilham Podcast ini kita berjumpa lagi dalam perbincangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.